Apa beza 10 gram dan 10 dinar? Jom saya terangkan 3 perbezaan utama antara 10 gram dan 10 dinar. Yang pertama, of course, terang-terang kita nampak perbezaan yang pertama adalah dari segi bentuk. Kalau 10 gram bentuknya petak, dan kalau 10 dinar bentuknya bulat. Yang kedua, perbezaannya adalah dari segi berat. Berat 10 gram, of course 10 gram, dan berat 10 dinar sebenarnya adalah 42.5 gram. Sebab 1 dinar bersamaan 4.25 gram. Maka kalau 10 dinar darab saja 10 dinar bermakna 42.5 gram. Dia tak sama dengan 10 gram. Dan beza yang ketiga adalah dari segi harga. 10 gram harga dia sekitar RM6,000 lebih sahaja, manakala 10 dinar harganya sekitar RM20,000 lebih. Jadi secara asasnya adalah lebih berat gram emas itu, lebih tinggi nilainya. Jadi yang mana satu pilihan tuan-puan bergantung kepada matlamat masing-masing. Kalau tuan-puan nak bekukan sekitar RM6,000, tuan-puan boleh pilih 10 gram yang seperti ini. Dan kalau tuan-puan nak bekukan sebanyak RM20,000, tuan-puan boleh pilih untuk kumpul 10 dinar yang seperti ini. Dan caranya macam mana? Mudah sahaja. Kedua-duanya tuan-puan boleh dapatkan melalui Economascape Public Gold. Kumpul sahaja emas sikit-sikit serendah RM100 dan ke atas di Economascape Public Gold. Cukup saja 10 gram, tuan-puan boleh pegang 10 gram yang seperti ini, dan cukup saja 42.5 gram, tuan-puan boleh withdraw 10 dinar yang seperti ini. Jadi macam mana nak bermula? Boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar Economas, dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.